Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah untuk pengajian mukhtasar karya agung Imam Syafi'i rahimahullah, kita akan sambung Kitabul Buyu' pada nas yang ke-33. Yang ni kata-kata Imam Syafi'i di bawah Kitabul Buyu' ni yang ke-33. Jadi Arab boleh tengok, saya tak baca situ. Terus kita pergi kepada babu jama'i tafri'il kail wal wazn ba'dahu bi ba'din. Itu tajuk dia, iaitu himpunan perincian sukatan al-kail dan timbangan al-wazn antara satu sama lain. Kita sedia maklum dalam perbincangan sebelum ini bahawa bagi Imam Syafi'i rahimahullah, sesuatu yang berbentuk makanan, sama ada ditimbang melalui kail ni cupok ke putih makai lah tu, ataupun waz ditimbang menggunakan neraca, dacing kita kata. Mana dia kilo tu, sukat lah. Kail tu makna sukat, tu makna kita guna cupok, satu gantel. Kalau wazn ni makna timbangan, ni makna guna dacing, guna timbang sekilo, jenis gitulah. Sebabnya bagi Imam Syafi'i, sesuatu makanan itu yang boleh disukat, yang boleh ditimbang ataupun boleh dikira sebutir-sebutir adadan itu, hak tu mana termasuk dalam bahan ribawi. Bila sebut bahan ribawi ni, kalau sistem dululah, bila tukar barang dengan barang daripada jenis yang sama, maka dia kena sama timbangan dan mesti yadan biyadin. Orang panggil serah terima tu secara langsung, tidak boleh bertangguh. Tu asas dia. Cumanya kita nak bincang pada malam ni dia berkait dengan mana jenis makanan yang ditimbang atau disukat atau ditimbang, atau adadan tu dia tidak sebutlah sini ni. Seperti kita buahnya kan, sebutir-sebutir tu orang tidak suka tu, orang tak timbang. Baik, perubahan yang berlaku kalau tempat kita ni buah dia. Lah ni orang tak kira butir dah. Dulu kira butir, berapa sebutir. Lah ni dia timbang. Tak timbang pun ganas pada tu. Bukan sekat timbang buah, timbang isi je. Semua tu terpakai belaka dalam konteks al-wazn. Al-wazn. Kata Imam Syafi'i dalam nas yang ke-33, mengenali identiti sesuatu entiti, maknanya item barang itulah, adalah dengan melihat pada nama yang paling umum dan merangkumi, yang mana nama tersebut menyatukan keseluruhan perkara yang berasal daripada sumber yang sama. Itulah yang dinamakan sebagai jins. Maksudnya begini, kalau dia jins ni, kalau dalam pengajian mantik, jins ni dia kata, dia panggil isim jenis. Isim jenis ni maknanya di bawah dia tu ada afrad. Afrad tu di sini dia sebut mana sinf dia panggil. Okay, anak tulislah sikit supaya kita mudah nampak. Dia gini maksud dia jins. Jinsun, jenis lah. Dalam bahasa Arab jins. Ni dia banyak lah. Misalnya kita kata jenis ni tumbuhan. Okey, di bawah dia ni macam-macam sejenis. Kalau dalam konteks bahasa Arab, makna setiap sesuatu yang tumbuh daripada bumi dia panggil tumbuhan. Makna jins ni satu nama yang umum. Jadi kalau kita nak letak sini, kita boleh letak mana syair. Okey, contoh kita kata syair. Ni ana guna rakaah muda syair. Maknanya hintah tu ganu ni, syair ni macam Bali lah. Hintah kita kata. Hintah. Dia kita. Rus. Rus. Mana berah. Ataupun banyak tumbuhan pokok kayu syajar, kita kata jenis syajarah pula. Lain pula, dia ada pecahan pula. Syajarah ni narjil, pokok kelapa macam-macam. Asalkan yang tumbuh daripada bumi, orang panggil tumbuhan, hak ni dia panggil jinsun dalam bahasa Arab. Jadi hak pecah-pecah dia ni dalam istilah Imam Syafi'i guna dalam kitab dia panggil sinf. Sinf ni kalau dalam mantik dia panggil afrad. Maknanya daripada jenis dia ada unik dia pula. Gak unik ni bila kata hintah saja gandum ni ada pecah pula. Rus saja padi ni berapa jenis padi. Dia ada pecah pula. Pecah kepada yang lebih kecil dan sebagainya. Jadi hak ni lah maksud Imam Syafi'i nya. Mana setiap ia tumbuh daripada bumi orang panggil jins. Dan daripada jins itu dia ada pula syair. Syair ni ada pecah dia pula. Kita panggil grade dia. Same tu mana grade lah. Ni afrad syair ada grade dia. Afrad hintah
Rahsialah dia tulis mana pun tak kira. Asalkan jenis berah, maka mesti sama. Sebab tu dia akan timbul masalah. Okey, saya sebab saya berah kualiti ni, awak kena jual dulu berah. Tak timbul masalah. Sebab apa tu nak jaga supaya tidak berlaku manipulasi dia punya harga. Kalau tidak kan, orang berah awak juga, awak mesti berah awak ni low quality. Saya ni high quality, awak kena boleh jadi 3 guni awak, 1 guni saya. Nabi tak sin. Orang boleh manipulasi harga. Kalau guna duit lain, sebab duit ni maknanya bukan tukar barang dengan barang. Waktu lain cerita. Kita tu tengok Vivo ni kan, atas nama dengan Vivo ni kita rasa rumah dia. Aku duit dia ada. Tak termasuk dengan hok ni makan ni. Sebab tu kita baru ni bincang pula bahawa emah ni lain. Emah ni dia jenis, sebab tu dia anggap logam yang mulia ni, maknanya dia tidak akan berlaku orang panggil usai aku, buruk aku. Dia boleh tahan lama. Kalau 1000 tahun ni, dia harga dia tak turun sikit apa. Alangkah naik ada. Sebab kata berah ni sahabat 3 dia rosak. Jadi sebab tu dia pekik lah, dia tak nak kiyah dengan emah. Cumanya dari sudut sama jenis, misalnya kalau emah dengan emah pun ada kategori dia, ada safe dia, ada grade dia. Hak tu tetap kena orang panggil mislan bimislan, lepas tu dah betul jadan biada. Hak ni pun begitu lah. Maknanya dulu kita kena ingat, dulunya sistem bakar ni bukan semua orang emah. Boleh ada orang yang ada duit, dia guna duit dia sebab batu tu kan ada nilai dirham, dia punya emah. Cumanya setengah-setengah orang tu dia timbul masalah dengan hal kita sebut araya. Araya tu jual hak tambah dengan rotok. Ni ada rotok atas pokok tu. Tak basuh lagi. Basuh tu tengah fresh lagi. Hak tu tak apa. Tukar walaupun sama dia punya timbangnya. Kalau kita tak boleh sebab apa basuh dengan kering tu tak boleh. Isu basuh dengan kering ni tak boleh kiyah dengan mah dengan perok tu. Tak boleh nak kiyah tu. Tak timbul. Jadi maknanya kiyah mah dengan perok dan kiyah tumbuhannya hanya dari satu aspek saja, itu sama timbangan. Jadi apakah kita nak kiyas 100% dengan buah-buahan? Tak boleh. Sebab ada setengah buah-buahan tu kalau hak ni basah, jenis yang sama, tamar bakar. Hak tu dah tak pokok, dia panggil rupak. Bila kering tu jadi tamar. Tapi Nabi benar dia untuk sekadar tukar, untuk makan sendiri, bukan untuk perniagaan. Untuk perniagaan tak. Sekadar untuk makan anak-anak gitulah. Bukan untuk diperdagangkan. Sebab apa? Sebab bila dia kering kita tak tahu tu anggaran berat dia berapa. Maknanya contoh kita nak bagi ni tak boleh. Okey, sekarang ni saya buah tamar saya kering dah. Mesti dia ni timbang dia sekali sekilo tak okey lah awak kena sekilo, awak tu kena kuat-kuat 3 kilo. Goceh dia kira kalau dia kering dia jadi sama timbang. Sama tak boleh nak anggar. Jadi berlaku kesamaran di situ. Berat akan datang. Emah perok tak berlaku gitu. Jadi maknanya perbincangan tentang dia panggil apa ni? Mat'um ni, makanan ni dia ada sedikit perbezaan. Tak boleh nak kias 100% dengan emas. Itu maksudnya. Jadi jama'ut tamyiz, perincian perbezaan tadilah dari sudut kita kena kenal. Bila kita nak tukar buah dengan buah, makanan dengan makanan, kena tahu dia ni jenis yang sama. Buat tak apa, boleh lah, tapi kena sama lah. Tetapi kalau tidak jenis berah, walaupun tumbuhan juga, payahlah nak sebut kok Melayu ni sebab kita guna jenis belakang. Sebenarnya salah guna bahasa Arab gitu. Jenis ni maknanya atas sekali, bila bawah tu kita nak tukar rus dengan tinta, dia bukan jenis dengan jenis tu, dia panggil afrad. Mak bawah dia pada rus tu dia panggil safe grade dia. Berah ni dengan hintah ni dia satu level. Orang panggil sama-sama tumbuhan, jenis tumbuhan. Tetapi rus dengan hintah ni kalau dalam konteks matik, sebenarnya dia panggil afrad, unik kepada jenis. Bawah yang 3 tu lah baru dia panggil safe grade dia. Maknanya bila nak tukar berah, tak kira grade macam mana asal berah, kena sama timbangnya. Itu maksud dia ni. Baik, seterusnya cuba kita tengok huraian dia secara ringkas saja. Hari ini kita bincang dah. Jadi Imam Syafi'i menggunakan pendekatan logik dan juga bahasa, linguistik mana bahasa lah, untuk menentukan hak sempadan sesuatu barang. Kalau kita bincang ni bab hakim. Dalam konteks riba adalah penting untuk mengetahui adakah dua barang yang ditukar tu sama jenis atau berbeza jenis. Kena tahulah. Jins mana kategori paling besar, atas sekali. Mana atas tu tak ada. Jam'ut tamyiz kategori pembeza bawah pada saya. Bawah sini dia 3. Itu dia panggil kategori pembeza. Sini pembeza dia sebab, tapi maknanya bila bawah pada dia tu kita kena tahulah. Pembeza ni maksudnya memang jenis tumbuh, tapi hak ni orang panggil jenis apa ni, afrod apa ni, unit apa di bawah tu kan. Hak ni orang panggil berat.
Ada yang panggil padi, ada yang panggil hintah danu, ada syair, bali dan sebagainya. Bawah dia kan, bawah dia tu lah dia panggil safe. Betul, berat, gerik mana? Dia panggil safe. Hintah, gerik mana? Itu dia panggil safe. Baik, seterusnya. Safe, digerik tu. Jadi gerik mana? Apabila suatu barang itu pun adalah satu safe. Safe maknanya kita kata afrod lah, rules. Jadi nak tahulah dia tu gerik mana. Dia tak cara apa gerik tu. Asalkan dia tu daripada hal sama. Afrod yang sama. Baik, sekarang ni kita nak kepentingan dalam hukum riba. Imam Syafi'i melalui teks dia ni menegaskan bahawa jika sesuatu barang itu dianggap satu kategori yang sama, misalnya gandum dengan gandum, tak kira lah gerik mana pun, asalkan gandum dengan gandum. Jadi sini Imam Syafi'i ayat dia kena pasti gandum itu jenis gandum juga. Baru boleh tukar. Baru boleh tukar. Mana tukar tu maksudnya tukar kena sama timangnya lah. Kalau dia tu tidak jenis gandum, tu bebas lah. Cuma kena serah tu dalam masa yang sama. Ada zulm. Maka syarat pertukarannya mestilah orang panggil mislam bimislin, sama timbangan, kemudian secara tunai dan biadin ataupun qad fil ikhtiyar, pada masa khiyar majlis. Jika terdapat lebihan dalam pertukaran barang yang sama jenis ni, tu dia panggil riba al-fadl. Lepas tu kalau bayar pula lewat, dia panggil nasi'ah pula, riba nasi'ah pula. Kena ingat ni, yang ni syarat. Kalau kita nak bincang ni bukan beli dengan duit ni. Beli dengan duit tak terima langsung ni. Tak terima sekali. Baik, dalil nakli dalam Quran ni kita bincang dah. Misalnya kata ta'alih wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mana asal dia? Jadi makna ni dia sesuai kepada hakih, kita kata ni kita bincang ni bab riba kena sama. Kecuali bagi tak sama, tak apalah, tak sama timbangan. Kemudian wal milh bil milh مثلا بالسواء بالسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Nabi kata emas bila ditimbang dengan, bila dia nak tukar mah dengan mah, nak tukar perak dengan perak, nak tukar gandum dengan gandum, mana bali dengan bali, kemudian gandum dia buh tu sebenarnya gandum syair tu bali, gandum, bali, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, kalau tambah lagi gula dengan gula, itu adalah kedu. Mesti mislam bimisli, sama timbangan, sebab bagai sama. Dan mana? Dia tak kira. Tak kira kualiti. Asalkan gandum dengan gandum, tak kira kualiti. Beza pun tak kira tu. Sama ada sesuatu tu kena sama dari segi sama-sama suka, ataupun sama-sama timbang, ataupun sama-sama suka, dan mesti kena secara tunai. Apabila berbeza kategori, asnaf tu mana same phone lah. Asnaf tu jamuk. Lapan asnaf. Same phone tu. Maka jualah mengikut kehendak kamu, asalkan ia dilakukan secara tunai. Jadi bila kita nak timbang, contoh kita nak tukar, saya ada beras, awak ada gandum nak tukar. Jadi mana beras saya ni katalah lebih mahal basmati. Jadi kilo saya nak tukar dengan awak gandum awak tu lebih murah. Misalnya gandum 5 kilo. Atau aku setuju, tak apa. Tapi kena serut terima dalam masa yang sama. Itu tak apa. Sebab apa? Sebab dia bukan beras dengan beras. Dia beras dengan gandum. Sebab dia beras dengan gandum tu dia lain tu. Itu maksudnya. Sebab kadang kata kita lebih jadi kita nak faham asal. Kata kalau habis nanti berlaku pula, adalah berlaku pula gitu, nak tukar. Misalnya jiran kita, kawan beli beras nak tukar dengan gandum lemon, itu tak apa. Tapi kalau tukar lemon buah basmati, kita ni buah cap tahu, dia kena sama. Mesti kau tukar tu, tak acil lah tu. Ya, kita tetap ke agama gitu. Ni sebab tu setengah ulama kata ni mubudiah. Mubudiah ni makna Tuhan nak uji kita. Tak. Kita kata mana boleh? Ada tak sah. Jadi awak kena jual basmati awak tu baru boleh beli gitu. Ataupun kita jual ke buah cap mangga ni, boleh aja. Tu tak ada masalah. Bila kita pergi beli, tak ada masalah. Lepas tu hak berkenaan bayar bertang, kita bincang ditagihkan secara khusus. Memanglah kita akan kata tak praktikal betul. Sebab tu zaman Nabi bukan semua orang buat itu. Jom. Misalnya ambil bagian, tengok cek sistem peniagaan zaman Nabi. Misalnya bagian dia bawa daripada Palestin, Syam, apa tu mari balik. Kadang-kadang bila orang tak tukar bagian dengan bagian, tapi dengan duit. Masa tu duit dirham dina ada dah. Hak ni isu ni kalau nak tukar bagian dengan bagian. Sebuah araya kat dia. Orang miskin. Nah, dia nak beli rotok. Dia ada taman. Kalau nak kira,
Tak boleh tu tukar mislah sebab ni kering. Tu masuk, tapi boleh untuk kegunaan. Bukan untuk nego tak. Itu sebab ulama kata itu hati araya ni rukhsah kelonggaran untuk pengguna, bukan untuk urusan jual beli, untuk pakai sendiri. Gitu. Begitulah. Jadi kesimpulan teks yang ke-33, Imam Syafi'i tersebut menjelaskan bahawa dalam sistem ekonomi Islam, penentuan kategori barang bukan sekadar isu bahasa, tapi dia melibatkan hukum. Sebab itu penting kita tahu bila sebut hintah dalam bahasa Arab apa makna. Jadi maknanya kita kena kias tempat kita. Kalau berat lah. Sesuatu tempat kita. Sebab dia berkait dengan hukum yang menentukan keabsahan sesuatu transaksi. Kalau tidak jadi tak sah lah. Bila tak sah, maka haram. Itu masalah dia. Apabila sesuatu tumbuhan telah dinamakan dengan nama khusus seperti kurma, ia menjadi suatu entiti hukum yang tersendiri, yang terikat dengan aturan ribal fadli apabila ditukar dengan sesamanya, tetapi tidak sama timbang. Tapi kalau sama timbang, lepas tu bayar tidak selalu, tukar tidak selalu, lepas tu dipanggil naskah riba. Riba bertanggung bertanggung tak boleh juga. Apabila sesuatu tumbuhan dinamakan dengan nama khusus seperti kurma, ia menjadi satu entiti hukum yang tersendiri yang terikat dengan aturan ribal fadli. Sebab tu linguistik ni maknanya dia panggil, kalau bahasa Arab ni dia panggil wad'iyah lah. Kalau ngaji bahasa dia panggil wad'iyah. Wad'iyah ni satu kalimah. Bila satu kalimah Arab tu orang Arab tentu kalimah ni dengan makna ni. Dia memang pakai gitu. Kita tak boleh ubah dah. Tu dia panggil wad'iyah. Tak boleh lah kita ni buat kerah kita. Kita kata hintah ni tak sih, kita nak pakai dengan makna tamar pula trik ni. Tak boleh. Sebab wad'iyah, orang Arab tentu dah begitu. Mana? Sebab kita rumah ni kita tahu dah. Pengguna orang Melayu bila sebut rumah ni apa maksud. Tak boleh tukar dah dengan makna lain. Kita nak pakai rumah kereta. Bermula hari ni, rumah tu kita nak pakai dengan makna kereta yang ditasawur dalam minda kita. Jadi kereta tu kita nak pakai dengan rumah pula. Kita istilah tak boleh. Sebab tu wad'iyah dari segi bahasa. Dari bahasa pun tak boleh tukar tu. Tu dia panggil wad'iyah. Sebab itulah dalam kih ni, contoh yadun. Anda nak sebut sekilas lagi daripada tajuk sekilas ni, bab akidah ni. Sebab tu yadun dalam bahasa Arab, wad'iyah dia makna tangan. Asal makna tangan seperti tangan kita ni. Tangan ada jari. Tetapi tu dia panggil hakiki. Tapi ada juga yadun, asal makna tangan seperti kita ni, kita boleh guna pada yadun ni maknanya, kita kata dengan makna kaki tangan kerajaan ke. Yadun dengan makna lain. Contohnya yadun dengan makna kuasa. Ada bahasa Arab. Hak tu dia panggil penggunaan bukan hakiki, dia panggil majas. Sebab kalau bahasa Melayu kita, kaki tangan ni apa kaki tangan, kaki bawah tangan atas. Tapi bila sebut kaki tangan kerajaan, hak tu bukan guna secara hakiki, dia panggil guna secara majazi. Hak anda nak sebutnya yadun, sebab tu ulama kita terima yadullah fawqa aydihim tu kalau ditakwil sebagai kuasa Allah, memang ulama terima. Hak ada tak terima tu perbincangan lain lah. Apa sebab dari segi bahasa Arab boleh, tetapi kalau kita nak guna yadun, kita nak terima dalam bahasa Parsi tak boleh. Sebab yadun dalam bahasa Parsi makna lain. Makna gapo tu anda pun tak pastilah. Sebabnya dalam kitab Risalatul Tauhid, Syah Waliullah Syah Ismail Syahid, dia kata yadun tak boleh terjemah dengan makna tangan dalam bahasa Parsi. Sebab yadun maknanya walaupun kalimah sama. Kena tahu lah itu maksud wad'i tu. Sebab kita sini lah arak apa ni ke mana? Tuak dengan nira. Tempat kita ni tuak ni mak boleh minum. Orang beli pakai sebal beli tuak. Tapi kalau pergi Kedah nak beli tuak buka poso, dia kelih atas bawah kita. Dia kata berat ni. Apa sebab sana diguna nira. Mana kita tak boleh mahu dia. Tu dia panggil wad'iyah. Dia pakai gitu. Jadi benda-benda gitu kenapa? Tu maksudnya linguistik tu. Sebab tu kena tahu, sebab tu Imam Syafi'i sebut tu. Takut tak faham pula tu. Baik, seterusnya N34 Nas yang ke-34, Imam Syafi'i berkata, hukum berkaitan apa-apa bahan makanan yang kering daripada jenis yang sama adalah satu hukum yang tetap dan tiada perselisihan padanya. Sebagaimana hukum pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak. Ini kerana Rasulullah SAW telah menyebutkan pengharaman riba pada emas, perak, gandum, bali, tamar, kurma dan garam. Baik, itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam teks ini menjelaskan prinsip kesetaraan antara komoditi makanan dengan logam mulia dalam konteks hukum riba. Huraiannya merakumi seperti mana berikut. Baik, ni makna nak kiyah ni makanan dengan emas, perak tu. Dalam mazhab Syafi'i, sebab ilat sesuatu barang itu tertakluk pada hukum riba terbagi pada dua. Logam, logam yang mulia, dia panggil thamaniyah.
emas dan perak sebagai nilai pada harga. Adapun mat'umat ataupun mat'umiyah, jenis makanan, segala jenis makanan, sama ada dia makanan asasi, ubat-ubatan atau bahan perasa seperti garam, gula dan sebagainya. Bila kita nak tukar sama-sama barang itu, dia kena sama timbangnya. Baik. Apabila Imam Syafi'i menyebut apa-apa bahan makanan yang kering, beliau merujuk pada kestabilan sifat makanan tersebut untuk disuka atau ditimbang dengan tepat, yang menjadi syarat untuk mengelakkan ribal fadli disebabkan lebihan berat ataupun kuantiti dia. Maksudnya begini, kita bincang dah sebelum ni bahawa mana tak boleh kita nak kira satu barang yang sama. Contohnya timbul isu ni kurma. Sebab kurma ni ada yang kering, ada yang basah. Jadi dia tu sama kurma belaka. Cuma hak ni kering, hak ni basah. Jadi isu dia sekarangnya, bila kata kena sama atau kering dengan basah, situ dia ketimbul masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak sepemah dengan perak. Emas dengan perak ni kukuk mana pun dia boleh sama. Bila timbang emas dengan emas, perak dengan perak, boleh sama. Dah tu ya kira-kira tak jadi riba tu. Tetapi bolehkah kita nak kiyah gitu juga kepada tamar dengan rutak? Tamar ni hak kering dah, maknanya tak akan berlaku dah susuk nilai berat tu. Sedangkan rutak ni hak masih segar, masih basah lagi tu, boleh jadi sehari dua akan turun lalu. Bila dia kering jadi engel, susuk nilai sukatan timbangnya. Jadi kalau lagu tu lagu Nabi tak benar. Sebab apa? Payah kita nak ukur. Jadi maknanya dalam kih ni tak benar tu untuk perdagangan tak boleh. Dalam bentuk sistem barter nak tukar buah tamar hak kering. Bila tamar ni makna kering lah. Nak tukar dengan rotok hak basah tu, dah kita nak anggap bila dia kering dia jadi sama timbangnya. Tak boleh. Tak boleh faham tu. Maksudnya gini. Okey. Sekarang ni buah tamar saya sekilo. Rotok awak ni bila dia akan jadi sekilo? Mungkin seminggu lagi. Jadi agak-agaknya dia berapa ketika dia basah, dan bila timbangnya berapa, dan bila dia kering timbang berapa. Payah nak nilai tu. Kenapa tu? Masa sukat tu, kinilah kita anggap begini, sekilo tamar saya kering, mana awak tu 4 kilo. Jadi bila dia kering dia jadi sama sekilo, nak anggap lah mana tu? Sebab kita tak tahu bila kering tu dia akan jadi berapa. Sebab masa timbang masa basah. Boleh faham tu? Jadi di sini akan berlaku darar, berlaku banyak kesamaran. Nabi tak benar kecuali untuk araya, untuk tujuan makan ya. Jadi maknanya bila kita faham sama-sama jenis, rupanya dia tu orang panggil ada sifat berbeza dengan sebab tadi, jadi tak boleh hukum. Mana kalau kok tamar kering kena sama kering. Kan Nabi tak benar kan? Kita bincang dah ni. Boleh faham lah tu maksud tu. Cuba je kita kata gandum. Tak, gandum. Contoh kita ambil, ataupun kita kata boleh kalau kita nak tukar padi dengan beras. Memang dia beras tu asal daripada padi, tak boleh dah tu. Apa masa padi tu sekali dengan kulit, tak mesej lagi, tak tumbuk dulu, tumbuk lah nak buat. Kau ni sudah jadi beras dah. So bawah dia hak dalam butir dengan hak dalam bekas tu. Apa tu? Nak tukar bawah dia demo sekali dengan takar, sekali dengan kulit. Nak tukar kita nak itu, tapi nak biasa sama timbangnya. Lepas lagu tu. Tak boleh. Walaupun dia belakang tu. Lagu tu lah. Bapa tu takut jadi penipuan, berlaku manipulasi penipuan. Orang tak puas hati lagi tak boleh. Jadi kalau nak timbang, nak atau dia sama dia, kalau isi sama isi. Sekali dengan butir lah. Kalau tu panggil poyok pula. Kalau sekali dengan sekali semua sekali kalau kulit tak apa, tukar kira berapa butir. Sebab tu dia panggil adadan. Bukan kail, bukan wazn, dia panggil adadan. Baik, kita kata butir tapi lah ni muka style timbang. Tak apa, tapi kena sama sekilo. Oh nyanyi lah musakin. Sekilo musakin dengan sekilo dia butir molek. Ni isi molek. Tahu dah dia butir molek. Dia nampak sepa butir. Isi taklah mana butir molek. Dia panggil isi butir molek. Anak mula-mula pening kot orang jual kata ni isi butir molek, kita pening. Kata amun nak isi ni mahal ni. Dia butir tapi dia panggil dia butir molek dia panggil. Memang sebab mana molek? Sebab nampak butir. Maknanya sikit benar lah isi ya. Berat tu. Sebab tu orang jual pernah sebut dia kata kalau Ustaz Ding kita buat gitu sikit buat selonggar, lepas tu dia rengai mana tu dia biasanya isi molek. Kalau hok berat tu dia panggil butir molek. Mana kalau kita nak ubah butir beli hak tu. Jadi kalau kita kata musaki sekilo dengan dia butir molek sekilo sama siapa dia nak timbang gitu. Mesti kau tu kata nyanyi kau tak sah jual dulu salah satu baru boleh. Maknanya tak boleh nak berlaku sistem batas itu. Tapi kalau nak tukar juga kena sama. Kita kata pelik tu. Nak elak daripada manipulasi harga dia. Kalau tidak orang boleh nipu situ. Sebab tu Imam Syafi'i yang tengok dia bab ni paling ketat.
Dia jaga benar. Kalau buah tak boleh, kena tengok dulu, kena cekah dulu, kena. Tapi orang kita tak akal ni. Sebab payah. Sebab tu bagi anak ni kita tengok dalam package lah. Mana kalau kita beli buah yang mana kita tu nak makan isi dia, dia mesti maknanya dengan perjanjian boleh tukar balik kalau tak rosak, dan buah rosak tu perlu ditunjuk pada penjual. Baru sah sebenarnya mengikut mazhab Syafi'i. Kalau tak buat kita tak jadi. Lepas tu kita beli ni on the way balik daripada ni Kuala Lumpur, kita beli pun tengah jalan di Pahal tu. Lepas tu kalau tak molek siapa rumah kita nak pergi tukar mana? Mungkin Timur. Dak benda ni berlaku. Anda beli di Opian tak? Di tu. Kalispo. Tak apa, muka dekat. Dia sebut kerana kata, dia kata kalau tak molek boleh mari tukar. Lepas tu anak tak molek hantar gambar, tak apa dia kata. Anak kata saya tak ada nak mari. Dia transfer duit tu. Dia agaklah berapa tu. Anak kata tak boleh, kata ni kena tengok. Tak apa, hantar gambar dikira mudah-mudahan. Tak apa, kita pun tak rasa teraniaya. Dia kalau main wah dia ni black tong lah. Air lepeh tu. Bukan go 5 kilo tu. Benda-benda gitulah Imam Syafi'i nak jaganya. Mana tak nampak tu isi molek, tu isi tu sul tak nampak. Tu. Tapi orang kita tak pakai mana tu. Sebab apa? Payah. Kalau dekat tak apa. Anak pernah kita tukar. Dia kata nak ambil duit boleh, nak ambil buah semula boleh. Anak ambil buah, anak kata kena cekah lalu. Malah mari pula. Cekah, tengok boleh ambil. Setelah dia bui pada kita, mau kita beli dalam bentuk butir, bukan beli dalam bentuk itu. Cuma cekah lalu. Orang lagu tu tak apa. Tu sebenarnya. Jadi kita rasa teraniaya. Imam Syafi'i ketat tu nak jaga hak tu lah sebenarnya. Takut nyanyi. 10 butir beli, 2 butir boleh makan. Takut jadi nyanyi. Baik, seterusnya. Cuba tengok C tu. Jadi teks yang kita alih atas tu sama kita pada tu C tu. Teks tersebut merujuk pada hadis yang menyenaraikan 6 barangan utama bahari bagi. Walaupun hadis tersebut menyebutkan 6 item. Tapi Imam Syafi'i dan juga majoriti ulama berpandangan bahawa hukum ini tidak terhad pada 6 item itu saja. Tidak 6 afrod, item itu 6 afrod itu saja. Tetapi dia merangkumi semua barangan yang berkongsi ilat yang sama, makanan dan alat pertukaran nilai, emas dan perak maksudnya tu. Asalkan makanan dengan emas dan perak. Baik. Ni isu ni kita nak tukar barang dengan barang lah. Jadi kalau tak timbul tu tak timbul lah. Jadi kalau kita duk beli sekarang, dia beli kita pergi nak beli faik, nak beli apa tu dia panggil baik biasa. Bukan isu tidak ribawi, tak termasuk dalam bahar ribawi. Sebab tu kalau kita tengok situ jual pala baik gepak yaut je tak apa tu. Tak apa. Dia kena jual 10 riyal pun tak apa walaupun barang sama. Sebab kita bukan tukar barang dengan barang tu, kita pergi beli guna nilai. Bayang surah akhirat ada ba'an surah lain pula. Saya tanya, saya ada beli mulia dengan putih wakaf nak uci dengan harga 35 riyal kan. Baru bila kita buka tu banyak buruk. Kita pun rasa tak sedar hati. Tapi kita dia pun tengok saja bagaimana. Tak boleh, tak sah tu, tak sah. Dia gini sebenarnya dalam dia tak boleh. Hak tu maksud Imam Syafi'i suruh kau cekah dulu tu. Tak boleh tu. Salah tu. Jadi kita siap ke dia? Anda rasa ya itu bukan hukum. Atau hukum pula tu. Tapi kalau mana kita siap dia reda, insya-Allah tu helpah lah dia tu. Tapi kalau kita tak puas hati, makna hak kita tu mengikat dia. Tak puas hati. Memang mengikat. Dia maknanya urusan jual beli tu tak sah. Dia dosa. Anak pun pernah jumpa bila kita nak tukar, dia kata tak boleh buat klik rumah dah. Ada anak kata tak apa, anak pun tinggal situ, anak pun klik. Memang tak faham. Dia tanggung lah kalau kita tak maaf dia dosa dia. Sebab tu pian ni anak suka cara dia tu sebab boleh tukar. Boleh tukar. Anak kita tukar. Oh my god. Kita beli tu hari tu mahal lah, nak bukan black tone. Dia tak silap dengan dia kuning, dia kunyit lagi dah. Mahal kat lah tu. Masa tu kau boleh moya sekilo. Boleh tukar. Jadi boleh tukar. Jadi kita pergi tu kata, kata kita nak akhiri ginilah kata ambil beberapa butir rosak, dia kisah ambil pula beberapa butir, pilih so pilih diri. Senang gitu. Anak pun malah dia pakai cekok situ lalu tengok biar dia kelih. Tak apa. Tu sebenarnya. Jadi kalau benda tu tak molek tak, beli 5 butir 3 butir tak molek, kita boleh tukar sebenarnya. Dia isu masalah orang kita tak save, tak suka pakai tu sebab payah. Dulu kita buat, lah ni orang buat. Lah ni kalau kita suruh syukah, memang dia syukah lah dia. Dia buh dah lah, apa dia panggil tu? Polistri lah kita kata tak. Dia buh lah tu. Mudah lah. Bagi anak tu lebih tepat. Beli hak cekot dah mula. Mahal lah sikit. Tapi iyalah sebab kita nak akhir isi tu.
Gitulah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi hujah Imam Syafi'i pun hadis yang sama. Kita terus pergi kepada N35 tu. Babu tafriq as-sinf min al-ma'kul wal mashru' bimithli as-sinf. Sinf ni mana hak bawah ni? Hak bawah ni. Tu nampak tu. Hak tu dipanggil jins. Bab pecahan kategori makanan dan minuman dengan sejenis, dengan yang sejenis dengannya. Dia guna sejenis, bahasa Melayu tak nak guna. Sedangkan afraq bawah tu. Baik. Gandum ni teks Imam Syafi'i. Gandum adalah satu jenis walaupun ia berbeza kualiti dan berlainan. Sebenarnya inilah jenis tu afraq dia. Bila kata gandum itu dia panggil satu jenis, maknanya tumbuhan. Bila kata gandum satu jenis, makna dia tu satu jenis tumbuhan. Walaupun dia berbeza-beza kualiti. Berbeza kualiti itu sinf bawah. 1, 2, 3 lapisan bawah. Lapisan yang ketiga. Memang gandum tu dia panggil jenis, maknanya jenis tumbuhan. Cuma dia berbeza kualiti. Sinf dia tu berbeza. Boleh jadi nama berlainan, nama sebab kita lah berah basmati. Apa dia lagi tak tahu. Contoh berah ke dia? Kalau kita sebuah dia buku dah lah. Mangga, cak ke dia lagi. Moktai kita kata tak. Tapi berah Melaka tu jenis sama, jenis berah Melaka tu. Seperti mana emas yang berbeza-beza kualiti juga, dah berlainan nama, tapi orang panggil emas Melaka. Maka tidak dibenarkan kalau nak tukar emas dengan emas, melainkan dengan kadar yang sama, mislan bi mislin, berat yang sama, waznun bi waznin, dan diserahkan secara tunai serta merta, yadan bi yadin bil qabdi. Tu Imam Syafi'i sambung lagi dalam teks yang sama ni. Dia kata dan asas bagi gandum adalah timbangan. Dia panggil al-kail. Kail ni dia cupok lah, sukat. Dia kail ni sukat. Waznu tu baru timbangnya. Apa ni? Dacing tu. Kail. Biasa kita sebut kilo lah, itu lain. Tidak mengapa menukar gandum dengan gandum secara sama rata, mislan bimislin, dan secara serta-merta, mana unjuk berunjuk tu. Kedua-dua pihak tidak boleh berpisah sehingga mereka sesam melakukan serah terima, tukar bagai. Walaupun gandum tu tak sama kategori, asalkan sama-sama gandum. Gandum hak ni berkualiti lebih pada, tak cara asal gandum, mesti kena mislan bimislin. Sekiranya mereka berpisah sebelum serah terima dilakukan, maka rosaklah, batallah akad jual beli itu, seperti mana hukum emas dengan emas tidak diserah terima dalam masa yang sama, maka jadi batal. Hak kita kata riba nasi tadi, itu gandum tukar dengan bali, memang tak sama timbangnya lah, tetapi kena serah selalu. Dua bahagian kena serah selalu. Misalnya, okey, saya ada gandum, saya nak beli beras awak. Jadi tak sama timbangnya tak apa, sebab dia bukan jenis yang sama, tetapi kena serah dua bahagian itu dalam masa yang sama. Itu maksud dia. Ustaz, kalau beras biasa, beras siang dengan nasi dagang, tak ada beras pulau, baik tak? Dia kira beras tu sama. Walaupun dasar daging mahal. Memang tu, sebab tak nak buat basmati tadi tu. Kira basmati ke berapa sekilo tak, 20 lebih kot kalau molek tu. Dia kira asal beras. Afrak sama. Dia panggil afrak sama. Afrak tu bawah dia tu. Sebab rus, afrak dia tu ada beras pulut, beras ke asal ke beras. Dia kira mesti kena sama. Sebab tak nak kata bila tiba masalah, tak aci kita. Bila tak aci awak tak boleh tukar, awak kena jual dulu tu. Lepas tu pergi belilah gandum dia tu. Sebab itulah kita kata kalau dalam kis kadar untuk makan sendiri tak apa, kan? Makan sendiri tak apa. Araya, tapi setengah ulama dia kata kalau makan sendiri pun bukan melibatkan kering dengan basah, tak boleh pulaknya. Sama-sama kering dia. Dia kira sekilo-sekilo. Apa araya tak lihat ni tu untuk perdagangnya, sebab apa? Basah dengan kering tu tak boleh. Walaupun jenis sama dah. Sama-sama wakumah belaka. Hak tu atas pokok. Hak ni kering dah, dia panggil tamr tu. Gitulah. Memanglah kita akan puasa tak nak sabar pertukaran tu. Sebab tu zaman Nabi pun orang tak tukar gitu. Cumanya kalau nak tukar juga, duit tak ada. Kita ni duit tak ada, tapi simpanan stok beras ni banyak. Kita nak beli gandum, kena gitu. Kalau tukar rupa kan? Tukar rupa ke mana maksudnya? Sebab tu dia akan datang, kita ada bincang juga. Dia panggil sifat berubah. Hak tu orang tak panggil piset dah. Sebenarnya sifat dia lain. Orang panggil apa? Dia panggil tambah nilai. Tambah nilai. Sebab dia goreng dah. Supaya kata nak tukar beras dengan nasi biryani. Siap dah dengan ayam sekilo, dengan ayam sekor. Oh, mana tak boleh nak tukar tu, jadi barang lain dah tu. Kena api, sebab tu dia berubah sifat. Berubah sifat. Lepas ni lah tu, lepas ni ada. Dia kena api, jadi ada bau. Masuk lah tu benda masak. Tak boleh tu.
Nak tukar ayah dengan ayah. Hak ni hak golek dah. Pitih lah ya. Pitih tak jadi hak ni lah. Dia tak jadi ribawi lah pitih. Gitu kan. Jadi dan asah bagi gandum adalah timbang yang suka tekail. Tidak mengapa tukar gandum dengan gandum secara sama rata. Buat mislan bimislin. Dan secara serta-merta. Walaupun dia kategori tak sama. Cuma oleh kerana dia tu sama misl sama. Tapi safe lain. Sekiranya mereka berpisah sebelum serah terima, itulah jadi batal. Batal kan. Hak riba nasiah ni maknanya jual barang hak tak sama jenis. Tiba-tiba bayar pula tidak selalu. Itu jadi riba nasiah. Imam Syafi'i sebut lagi dalam teks dia lagi, tak habis lagi dalam teks dia lagi. Kata Imam Syafi'i, setiap perkara yang tidak dibenarkan pertukarannya melainkan secara sama rata dan serta-merta, maka tidak ada kebaikan yang tidak sah jika dijual sesuatu daripadanya dengan disertakan sesuatu yang lain, bahan campuran. Tidak sah menjual satu cupok kurma ajwa dan 1 dirham dengan 2 cupok kurma ajwa, sehinggalah makanan itu ditukar dengan makanan sahaja tanpa ada perkara lain tambah campuran. Maksudnya gini, dia nak tukar kurma dengan kurma lah, ajwa ke. Lepas tu dalam ajwa tu dia capur 1 dirham. Dia capur. Jadi barang ajwa satu pihak ni ajwa saja. Hak ni boleh jadi ajwa, hak ni kurang sikit. Ajwa ni kan dia banyak jenis juga. Ana tanya seorang profesor sana tu, dia bekal ajwa. Dia kata hak ni ajwa, dia kata hak ni kita tak boleh jual murah. Kalau nak jual murah dia kata start pergi di bazar kurma, tu murah sebab tu kurang kualiti. Kita tengok pun lain. Hak ni ajwa dia ni segar. Orang panggil tamat dah, tapi tidaklah lama sangat. Kalau lama ke dia kedak, kita boleh cek gini dia kata. Bila lama dah tu dia jadi macam pisah dengan kulit. Kulit tu macam ada angin dari, kita boleh itu. Tapi kalau hak segar lagi, walaupun kering dah, dia masih rapat lagi kulit. Kita boleh tengok gitu. Harga lain tu. Hak ni 90 riyal atau 40 riyal. Baik, tapi bila kita nak tukar barang dengan barang, dia kena sama. Sebab dia tak proses lagi. Kalau watama proses dia, watama dia mai. Dia sirah. Tak lihat tu. Walaupun sekilo juga pun. Sebab dia tak jadi taman ni. Dia je proses dah tu. Jadi hak ni kita kata sama-sama taman. Cuma hak ni berkali dia kurang kualiti, dia pun letak lah 1 dirham tu tak boleh. Tak boleh capur. Kalau kurma saja. Itu maksud tak boleh capur. Ataupun dia capur, misalnya hak ni sekilo sama sekilo, cuma oleh kerana hak dia ni kurang kualiti, dia nak suruh kawan tu tolak tu, dia pun letak sekilo berah ke sekilo gula ke, dia capur tak boleh. Dia tak boleh tukar gitu. Cuba tengok huraian ni ringkas saja ni. Kesatuan ittihadul jins, mesti jenis yang satu, bukan ada jenis lain pula dalam tukaran. Jadi Imam Syafi'i menegaskan bahawa perbezaan kualiti, grade atau nama perdagangan tidak menukarkan status sesuatu barangan dari jenis asal dia. Dalam konteks ini, gandum grade A dan gandum grade B tetap dianggap satu jenis. Mesti kena sama juga bila mislan bimislin. Dalilnya ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Baik, tak apalah tu. Apabila barang ribawi ditukar dengan barangan dari jenis yang sama, 2 syarat wajib dipenuhi. Tamas mislan bimislin. Kemudian dia pergi sini al-hulul dan at-taqabud, serta merta dan serah terima, ya dan biadin lah. Maksudnya dia istilah tu ada beberapa istilah. Baik, dalil dia tadi juga. Baik, hak C tu kita nak itu. Hak C tu larangan mas'alatul mud wad dirham, isu campuran barang. Ana pun tidak mari tak arak dia. Mas'alatul mud wad dirham maknanya cupok yang diletak dirham dalam tu. Dia timbas cupok, dia pun dirham dalam tu. 2 ketul, 2 keping. Bakal likih barang dia murah ni, kau tu mahal. Kau tu kata tak boleh lagi tu. Dia nak suruh kau tu tolak juga barang tu, kau buh dirham 2. Tak boleh. Imam Syafi'i melarang pertukaran di mana salah satu pihak menyertakan barangan lain yang bukan daripada jenis. Kalau dia tambah kurma lain, hak tu pun kena tambah juga lah. Sebab dia kena sama. Baik, katakanlah gini. Katakanlah, kita nak tukar kurma dengan kurma. Memang beza pun, jenis grade tak sama. Tak apa, contohnya kurma ni ada 2 kurma belaka, cuma dia capur kurma belaka. Hak tu kurma juga, sama kurma, tak apa gitu. Sebab dia capur tu jenis yang sama, jenis kurma juga. Jadi cukup sekilo tak apa. Katakanlah dia capur dia kita panggil dia, sebab anak pun tak tahu juga nama-nama kurma ni. Contoh kita kata ambil ajwa dengan jenama kurma hopsa, dia panggil tu. Dia panggil makjud. Makjud tu. Dia besar tu.
besar tu berapa? 90 riyal sekilo ada beli internet. Makjur tu dah. Campur dengan ni. Tak apa sebab dia kerumah. Tapi kena sekilo semua. Kena cukup sekilo. Sebab hak saat ni buh dirham ataupun buh gula itu bukan jenis yang sama. Tu orang panggil barang campur dah tu dia kira tu. Tu tak boleh. Misalnya dia buat sini, misalnya kurma campur dengan 1 dirham ditukar dengan kurma sahaja. Jadi bila tak dirham tu sekilo tu sekali dengan dirham. Hak ni sekilo ni kurma saya tak boleh. Tetapi kalau dalam sekilo kurma ni tukar tu beberapa jenis kurma juga tak apa. Sebab dia jenis yang sama. Ia menyebabkan ketidakpastian, jadi berlaku jahalah dalam kesamarataan barangan ribawi yang ditukar. Wang dirham tersebut dianggap sebagai halah untuk menghalalkan perbezaan kuantiti kurma yang ditukar. Jadi dia sebenarnya halah nak suruh kawan tu terima. Moga dia tahu dah kurma dia ni low quality. Tu ajwa betul-betul ajwa lah. Jadi dia nak suruh tak apa hak ni sekilo walaupun sama sekilo, tapi kalau letak dirham sekeping dirham sekeping tu, sebab sekeping dirham ni berapa dah kau kata habis kalau gitu tak leh lagu tu. Sebab tak jelas tu. Jadi kesimpulan teks yang ke-35, teks ini menunjukkan ketegasan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i saja, mazhab Syafi'i dalam menutup pintu riba, sadduz zara'i. Syarat mislan bimislin, sama rata, dan yadan biyadin, nak jaga hak tu. Yadan biyadin berlaku sini, tapi mislan bimislin tetap berlaku. Apa? Sebab ada campur dengan dirham dalam tamar tu, ataupun dia tak gula ke sekilo, serta adalah pelindung utama daripada terjatuh ke dalam ribal fadli, lebihan pada barangan, dan juga riba nasiah, yakni penangguhan serah terima. Kalau dia serah selalu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab barang sudah campur. Gitu maksud dia. Jadi tidak sah lah. Jadi tidak sah urusan jual beli. Okay, kita ambil hal ini ringkas saja. Kita ambil perhabislah sikit. Kita perhabislah sikit. Kemudian ana bagi nota lain lah untuk minggu depan. Baik, babun fit tamri bit tamri. Bab ni tukar tamar dengan tamar. Ni perincian dia lah. Okey, teks Arab setelah anda tak baca tentang pertukaran tamar dengan tamar. Imam Syafi'i kata tamar itu dikira sebagai satu jenis tamar. Bapa tu sebab tumbuhan belaka. Tidak menjadi kesalahan diharuskan membeli satu sok tamar dengan satu sok tamar yang lain secara tunai, yakni serah terima berlaku dalam masa yang sama, dan kedua-dua pihak tidak boleh berpisah sehingga mereka saling menyerah kedua-dua barang. Itulah. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi, masih dalam teks Imam Syafi'i lagi ni, tidak menjadi kesalahan sekiranya satu sok ni apa? Cupok. Bukan cupok. Mut tu cupok. Sok ni gantang. Satu gantang. Kalau mut tu cupok. Sok ni mana satu gantang. Tidak menjadi kesalahan sekiranya satu sok, yakni satu gantang, daripada salah seorang itu terdiri dari satu jenis, dan satu sok daripada yang lain pula daripada jenis yang lain, dan untuk dia mengambilnya sebagai pertukaran. Maksud jenis gini, sebab tu payah ni nak terjemah, sebab bahasa Melayu dia guna kalimah lain. Kita tukar satu sok tamar dengan satu sok tamar yang lain, bukan daripada grade yang sama. Sebab saat ni lah, kalau kita ambil beras mudah, sekilo beras biasa kita tukar dengan sekilo beras basmati, boleh. Dan hak talihnya beras hak tidak basmati ni kita letak dua lebih, tak boleh, sebab dia sama beras, sama jenis, sama beras. Jadi kalau sama tak apa, walaupun tak sama grade. Beras belaka tapi grade tak sama, itu tak apa, rugilah. Sebab tu tak sebab gitu. Dulunya gini Ana pun baca juga. Lepas tu Ana pun tanya ChatGPT lah, apa rasionalnya? Apa rasional tukar beras dengan beras, satu beras tu grade berkualiti high class lah kita kata. Ni low class. Dia kata hak tu dia melibatkan di zaman orang tak ada duit. Nak beli tak boleh dengan duit. Dirham tak ada, dinar tak ada. Bagi orang yang ada dirham, dia belilah. Tak payah tukar barang dengan barang. Ni kalau nak tukar, Islam tetapkan begitu. Mana kalau lah ni pun nak tukar gitu juga. Akan berlaku di satu zaman mana nilai duit tu jatuh. Bahkan tak ada. Hak adanya simpan dia bagi. Berlaku lah. Kena tahu lah. Gitu lah. Kita nak fikir masalah waktu apa untuk tukar belah-belah. Kita ada pernah tukar belah. Rupanya ada beberapa perbincangan khusus lah jawapan dia. Cuma anda tengok bagus lah ni, bila kita, sebab ChatGPT ni kena semak juga. Jadi bila kita semak dalam AI yang guna Canvas tu, dia detail tepat suruh anda baca dalam Google Search ni dia macam dia lain. Sekarang dia sebut rujukan selalu.
Lepas tu dia tu dah betul artikel. Wah tu. Jadi sebenarnya hak ni dalam kisah orang tak ada duit. Sampai tu pun dia fikir, kalau dia ada duit, buat geri, dia tukar gitu. Kalau dia berkualiti, dia jual lebih betul lagi. Lepas tu boleh duit beli hak ni. Gitu kan. Namun tidak ada kebaikan, yang ini tidak dibenarkan. Sekiranya satu sok milik salah seorang itu terdiri pada dua jenis tamar yang berbeza campuran. Manakala satu sok milik pihak yang lain pula hanya dari satu jenis tamar yang lain. Hak ni kalau mengikut Imam Syafi'i, dia pun tak sah juga tu. Sebab tu benda ni kalau kita tengok dia ada berlaku khilaf. Tak apa sebenarnya sama-sama tamar. Sebab sama-sama tamar. Tapi Imam Syafi'i tak sah lagi tu. Dia kata misalnya satu sok milik seorang itu terdiri pada dua jenis tamar berbeza. Sekilo. Tapi situ orang panggil grade lain. Tamar juga. Dengan selagi tamar grade sama, dia kata tak boleh. Tapi setengah ulama sebab khilaf ni, dia kata tak apa muka tamar. Sebab tu sini ana pun tak sempat nak cek tadi apakah benda ni dalam mazhab Syafi'i khilaf. Kalau mazhab lain tak apa. Ana tengok. Sebab dia kata sama-sama tamar. Sebab tadi dia kata sebab dua benda tak sama tu. Benda tak sama. Demikian juga bagi setiap barang yang disukat tidak boleh dijual dengan bandingan timbangan. Hak ni sukat, hak ni guna timbang, guna dacing tu tak boleh. Kalau sukat kedua-dua. Timbang kedua-dua. Begitu juga setiap barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan bandingan sukatan. Kalau hak timbang, kena sama timbang. Kalau sukat, sama sukat. Beza tu. Sukat ni guna jupuk tu. Kau dulu kita guna hak tu kan. Dia perih. Kalau guna tangan ilir sikit, dia buat belok gitu. Kalau guna batu paik tu, sama sikit. Dia ada macam-macam atas niat tu. Apabila dua jenis barang itu berbeza, misalnya gandum dengan tamar, maka tidak mengapa jika dijual secara sukatan, walaupun asalnya dia adalah barang timbangnya. Sebab apa dua barang tak sama? Sebab dia kira beza tu, timbangnya tak sama. Tak apa. Sebab dia bukan daripada jenis. Contoh, kita nak tukar gandum dengan beras. Gandum kita suka segatal, nyukar. Hal ni kita timbang sekilo, kau timbang ikutlah, tak apa sebab dia bukan benda sama. Huraian ini membicarakan prinsip utama. Cuba tengok. Imam Syafi'i menegaskan bahawa semua jenis kurma seperti ajwa, safawi atau maryami, ini nama jenis kurma ni, dianggap sebagai satu jenis yang sama dari sudut hukum syarak. Oleh itu pertukaran antara kurma dengan kurma tertakluk pada dua syarat. Bila kata sama kurma, mithlan bimithlin, kemudian taqabul. Jadi larangan masalah mud ajwah. Tak menyebut tidak ada kebaikan. Cuba perhati molek, tak ada kebaikan. Sebab Imam Syafi'i pun nak kata haram secara itu pun dia pun rasa tak sedap. Tidak ada kebaikan jika satu sok terdiri daripada dua jenis yang berbeza. Satu sok kurma tapi dua grade dalam itu. Ini merujuk pada larangan menggabungkan bahan ribawi dengan barang lain dalam satu transaksi pertukaran dengan hak selagi bahan ribawi hak sini. Hak ni ajwa, sekilo ajwa. Hak ni sekilo tapi campur ajwa dengan tadi sebut ni safawi ke, maryami ke ataupun hak jenis-jenis lain lah. Imam Syafi'i berpendapat bahawa kesamaran dalam persamaan tahqiqul musawamah dia panggil. Tahqiqul musawah menyebabkan akad tersebut terbatal kerana wujudnya unsur riba. Tetapi anda nak tengok dalam teks Arab dia, la khaira ni mana Imam Syafi'i tidak secara qat'i kata haram. Bata cuma tak ada kebaikan. Sebab tu kata dalam kisah ni ada berlaku sedikit perbezaan. Kemudian konsisten unit ukuran tu kita sambung minggu depan lah. Sebab ana buat dah nota tu ni ana bagi minggu depan. InsyaAllah untuk minggu depan tu kita beri untuk 2 sesi kuliah lah. Kita beri banyak sikit lah. Jadi kita berhenti setakat tu lah dulu. Cumanya hak khilaf tadi kena ingatlah tu. Kalau nampaknya Imam Syafi'i ni lebih cermat bab ni. Dia kata walaupun bahan sama, tapi oleh kerana dalam satu pihak kurma tu dalam sukatan tu jenis grade tak sama. Hak selagi grade sama, Imam Syafi'i kata tak boleh buat. Bagi dia fatullah khair, tak ada kebaikan. Sebenarnya takut tipu penipuan lah. Takut berlaku penipuan. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.